الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وهدانا جميعا إلى النور وإلى سبل السلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, Islam adalah agama yang memenuhi keperluan manusia dari aspek mental, fizikal dan spiritual melalui panduan wahyu dan iman, Islam serta ihsan. Sesungguhnya kecemerlangan setiap individu Muslim adalah dengan pencapaian sifat ketakwaan. Sifat ketakwaan diperolehi dengan kesepaduan dan penghayatan aspek iman, Islam dan ihsan di dalam kehidupan. Justru marilah bersama kita mengukuhkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita memperolehi kecemerlangan di dunia dan di hari akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-102, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Mimbar pada hari Jumaat yang mulia ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Kunci Sebuah Pembebasan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Jerusalem, Al-Quds dan Baitul Maqdis merupakan kota suci yang bersejarah bagi penganut agama sama ada Yahudi, Kristian dan Islam. Bagi setiap Muslim, bumi Palestin secara umumnya memiliki kedudukan yang istimewa sebagai tanah suci yang diberkati melalui peristiwa Isra' dan Mi'raj. Selain daripada itu, Masjid Al-Aqsa juga merupakan kiblat yang pertama bagi umat Islam. Bumi Palestin atau bumi Syam juga merupakan tanah kelahiran dan kematian serta bersemadinya jasad para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Kini kota lama dan ibu kota bersejarah bagi negara Palestin ini ditadbir oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Sejak kemenangan Israel pada perang tahun 1967 dikuasai sepenuhnya oleh Israel, walaupun masyarakat dunia tidak mengiktirafnya. Berlanjutan sehingga ke hari ini, pertikaian demi pertikaian, perebutan demi perebutan dan peperangan demi peperangan berlaku dalam usaha Israel untuk menguasai keseluruhan bumi Palestin. Sesungguhnya kota suci bersejarah ini pernah berdaulat di bawah pimpinan para pemerintah Islam bermula daripada zaman Khalifah Islam yang kedua, iaitulah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Para penduduk dan rakyat kota suci ini hidup harmoni, aman dan damai, walaupun mereka terdiri dari kalangan masyarakat yang majmuk, yang berlainan anutan dan agama. Inilah dasar kerajaan Islam yang sentiasa menjamin keamanan dan kesejahteraan setiap masyarakat, agama
dan bangsa yang berada di bawah naungannya. Kerana Islam itu adalah agama yang damai dan cintakan perdamaian. Sesuai dengan perkataan Islam itu sendiri membawa maksud salam atau perdamaian. Namun tabiat musuh-musuh Islam tidak akan berhenti daripada memerangi Islam, sehinggakan mereka bercita-cita untuk memurtadkan umat Islam daripada agamanya. Dengan alasan membebaskan Al-Quds dan kota suci ini daripada penguasaan Islam, serta membebaskan orang-orang Kristian daripada pemerintahan Islam, maka berlakulah peperangan demi peperangan. Siri peperangan bersejarah dalam perebutan Al-Qudsi ini ialah perang salib yang pertama, kedua dan ketiga. Perang salib yang pertama berlaku antara tahun 1095 hingga 1099. Seterusnya peperangan salib yang kedua pada tahun 1145 sehingga ke tahun 1149 tercetus sebagai kesinambungan daripada seri perang salib yang pertama setelah tentera Salibiyah berjaya menawan banyak negeri yang berada di bawah naungan Islam. Salibiyah, namun setelah hampir 91 tahun dan di bawah kepimpinan Salahuddin Al-Ayyubi, Islam berjaya menawan kembali Al-Quds. Akhirnya tercetuslah perang salib yang ketiga pada tahun 1189 sehinggalah ke tahun 1192 melalui pakatan raja-raja Kristian iaitu Henry II daripada England dan juga Philip II daripada Perancis terhadap tentera pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Apabila membicarakan perang salib, Salahuddin Al-Ayyubi adalah individu yang paling diingati di dalam peristiwa bersejarah ini. Bagaimanakah Salahuddin Al-Ayyubi berjaya menawan kota Baitul Maqdis? Apakah kekuatan yang dimiliki oleh beliau dan tenteranya sehingga berjaya menawan Baitul Maqdis? Apakah pengajaran yang boleh diperolehi daripada peristiwa yang bersejarah ini? Muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, kejayaan Salahuddin Al-Ayyubi dan tenteranya menawan Baitul Maqdis bukanlah usaha yang mudah dan diperolehi dengan harga yang murah, tetapi Baitul Maqdis diperolehi dengan ilmu, kesungguhan, kesabaran dan kesatuan daripada seluruh umat Islam. Ilmu adalah asas utama bagi setiap tindak tanduk umat Islam. Jihad itu lahir daripada ilmu dan pengetahuan, bukan lahir daripada emosi dan perasaan. Bahkan persoalan jihad di dalam Islam dibicarakan secara tuntas dan khusus di dalam kitab-kitab fiqh. Peperangan berdasarkan perspektif Islam tidak membenarkan pembunuhan kanak-kanak, ibu-ibu ataupun orang-orang yang telah tua. Bahkan tidak dibenarkan membunuh sama sekali. Sekiranya tiada penentangan, rumah ibadah tidak boleh diceroboh apatah lagi dirobohkan. Sejarah membuktikan banyak kota-kota Islam dibuka tanpa sebarang peperangan dan pertumpahan darah. Dalam membicarakan keperluan ilmu, Salahuddin Al-Ayyubi sendiri menghabiskan zaman mudanya mencari ilmu dan pengetahuan daripada menghadiri latihan-latihan peperangan. Ketika berusia 31 tahun, barulah beliau bersama-sama tentera Islam ke Kahirah untuk menawan kota Mesir daripada kerajaan Fatimiyah. Keilmuan yang dimiliki oleh Salahuddin Al-Ayyubi terserlah di atas kebijaksanaan tokoh ini memimpin tentera Islam. Penduduk Kristian dibenarkan meninggalkan Al-Quds dengan segala keperluan mereka kecuali hanya senjata. Manakala penduduk Islam ketika Al-Quds ditawan oleh tentera Salibiyah dibunuh begitu sahaja. Paling diingati dalam sejarah peperangan salib, Salahuddin Al-Ayyubi pernah menawarkan khidmat perubatan kepada seterunya Raja Kristian. Kesungguhan dan kesabaran pula adalah antara sifat yang penting yang perlu ada dalam diri setiap umat Islam. Baitul Maqdis bukan sahaja berjaya ditawan semula oleh Islam di bawah usaha dan kepimpinan Salahuddin Al-Ayyubi seorang sahaja,
tetapi telah melalui lebih daripada 1 kurun dan berada di bawah beberapa generasi kepimpinan seperti Imaduddin Az-Zinki, Nuruddin Mahmud Az-Zinki dan Salahuddin Al-Ayyubi. Bahkan Al-Quds ditawan semula di bawah kepimpinan Salahuddin Al-Ayyubi dalam peperangan salib yang kedua setelah tentera Salibiyah menguasainya daripada perang salib yang pertama. Kesatuan umat Islam adalah aspek yang amat penting selepas ilmu, kesungguhan dan kesabaran. Kerana itulah pepatah Melayu ada menyebutkan, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Seharusnya menjadi peringatan kepada kita bersama. Islam dengan mudah akan disekat dan umat Islam akan diperkotak-katikkan kerana tiada kesatuan daripada kita bersama. Sejarah memperlihatkan tentera Salibiyah berjaya menawan kota Al-Quds adalah kerana umat Islam meminggirkan penghayatan kehidupan berasaskan ajaran Islam yang sebenar, dan dalam masa yang sama mereka sering berbalah, berperang dan saling menjatuhkan antara satu sama lain. Kejayaan, kemajuan dan kecemerlangan umat Islam adalah apabila mereka bersatu padu dan saling bantu-membantu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggambarkan keadaan ini di dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Mathalul qa'imi ala hududillah wal waqi'i fiha kamathali qaumin istahamu ala safinah fa asaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha fakana alladhi fi asfaliha idza istaqaw min al-ma' marru ala man fawqahum faqalu law anna kharaqna fi nasibina kharqan wa lam nu'dhi man fawqana fa in yatrukuhum wa ma aradu halaku jami'a wa in akhadhu ala aydihim najaw wa najaw jami'a." Yang bermaksud perumpamaan orang-orang yang menjaga hukum Allah dan orang-orang yang melanggarnya ialah seperti satu kaum yang mengundi untuk mendapat tempat di dalam sebuah kapal di atas lautan. Sebahagian daripada mereka mendapat tempat di tingkat atas, manakala sebahagian lagi berada di tingkat bawah. Maka apabila mereka yang berada di bawah inginkan air, mereka terpaksa pergi meminta kepada orang yang berada di tingkat atas. Lalu mereka yang berada di tingkat bawah itu berkata, "Jika kita membuat lubang pada tingkat ini, nescaya kita tidak perlu lagi meminta daripada orang-orang yang berada di atas." Jika mereka yang berada di tingkat atas itu membiarkan mereka yang berada di tingkat bawah melakukan perbuatan tersebut, yakni melubangkan kapal, pasti semuanya akan musnah tenggelam. Sebaliknya, jika mereka yang berada di tingkat atas mencegah perbuatan mereka, pasti mereka yang berada di tingkat atas akan selamat dan mereka semuanya akan selamat, termasuk yang berada di bawah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, rumusan daripada khutbah yang disampaikan pada hari ini ialah, yang pertamanya, setiap perlakuan individu Muslim mestilah berasaskan ilmu, kerana ilmu sahaja yang dapat menjamin kebenaran daripada kebatilan, penyelewengan dan kesesatan. Yang keduanya, kesungguhan dan kesabaran adalah antara sifat yang penting yang perlu ada bagi setiap individu Muslim untuk mencapai kecemerlangan, kemajuan serta kebahagiaan di dunia dan akhirat. Yang ketiga, kemajuan dan kemunduran umat Islam adalah kerana hati-hati umat Islam ini tidak bersatu teguh untuk sama-sama memacu ke arah kemajuan. Yang keempat, keilmuan, kesungguhan, kesabaran, kesatuan dan ketukuhan Salahuddin Al-Ayyubi dan bala tenteranya wajar dijadikan model dalam memahami erti jihad dan tuntutannya di dalam Islam. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-40, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. Yang bermaksud yaitu mereka-mereka yang diusir daripada kampung halamannya dengan tidak berdasarkan sebarang alasan yang benar. Mereka diusir semata-mata kerana mereka berkata, Tuhan kami ialah Allah, dan kalaulah Allah Ta'ala tidak mendorong setengah manusia menentang pencerobohan setengahnya yang lain, nescaya runtuhlah tempat-tempat pertapaan serta gereja-gereja kaum Nasrani dan tempat-tempat sembahyang kaum Yahudi, dan juga masjid-masjid orang Islam yang sentiasa disebut nama Allah Ta'ala banyak-banyak padanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong sesiapa yang menolong agamanya, yakni agama Islam. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Kuasa. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. ربنا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين وقدوة الناس أجمعين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة مع المصلين واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المقربين. فقال الله تعالى مخبرا وآمرا بالمؤمنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن أزواج نبينا المطهرات وعن أهل بيته وقرابته وسائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنزل الرحمة على السلاطين الكرام وولاة المسلمين العظام الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون. وخصوصا على Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Al-Mu'tasim Billah Muhibbuddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Mu'azzam Shah
Ibn al-Marhum Sultan Badlisha, wa ala Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Tuanku Hajah Hamina. Allahumma atil umrahuma muslihain lil muwazzafin wal ra'iyyah wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda wal rasyad. Allahumma ij'al Maliziyya wa sa'ir biladil muslimin tayyibatan aminatan mutmainnatan rakhiyah ya raufun bil ibad. Allahumma ansur man nasara ad-din واخذل من خذل المسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين ودمر أعداءك أعداء الدين. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Kami bersyukur di atas segala nikmat dan rahmat yang telah Engkau kurniakan kepada kami. Berilah hidayah dan petunjuk kepada kami serta pemimpin-pemimpin kami. Kukuhkanlah perpaduan di antara kami. Satukanlah hati-hati kami di atas jalan-Mu, Ya Allah. Permudahkanlah segala urusan kami. Tambahkanlah kami dengan ilmu yang bermanfaat. Suburkanlah jiwa kami dengan akhlak yang mulia. Pimpinlah kami kepada jalan yang Engkau redai. Teguhkanlah iman kami dalam menempuhi segala mihnah dan ujian-Mu, Ya Allah. Kekalkanlah keamanan kami dan kesejahteraan negeri kami, wilayah persekutuan, agar sentiasa aman dan makmur. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salat.